So guys, aku baru beli tablet Honor ni semua daripada yang paling murah sampai paling mahal. So, untuk video ni aku nak cerita yang mana korang patut beli. Daripada bajet bawah 1000 sampailah bawah 3000. So, let's get into it. By the way, sekarang ni Honor antara brand yang orang kata the best selling tablet lah untuk diorang punya produk. So, diorang ada range daripada harga paling murah bawah 1000 sampailah bawah 3000. So, hari ni kita nak cerita lah yang mana satu yang the best of the best dan juga yang mana sesuai untuk korang lah. Semua model datang sekali dengan keyboard case dan juga stylus percuma. Jadi, beza utama yang korang kena consider lah dari segi performance, screen, audio, bateri dan siapa yang sesuai untuk guna dia. So, first kali kita mula dengan model yang paling murah iaitu Honor Pad X9a ni. Harga dia RM999 untuk 8GB RAM dengan 128GB storan. Skrin dia 11.5 inci dengan 2.5K resolution dan 120Hz refresh rate. Untuk harga macam ni memang solid. Bateri pun 8300 mAh, tahan lebih kurang 11 jam untuk video playback. Chipset dia Snapdragon 685, cukup smooth untuk Netflix, YouTube, drama marathon dan juga casual gaming tu. Audio dia ada quad speaker dengan 200% volume boost. Sesuai kalau nak tengok movie kat bilik yang bising tu. Jadi siapa yang sesuai pakai Honor Pad X9a ni? Kalau bajet ketat tapi nak tablet besar untuk entertainment, ini pilihan yang bagi aku sangat selamat lah. Tapi kalau korang ada bajet lebih lagi, korang boleh try Honor Pad 10 pula. Dengan harga RM1499 untuk 8GB RAM dan 256GB storan. Skrin dia lebih besar iaitu 12.1 inci dengan 2.8K resolution dan 144Hz refresh rate. Jadi video dia lebih sharp dan smooth. Audio dia ada 6 speaker, tak premium macam Magic Pad ataupun Magic Pad V9, tapi cukup seimbang lah kat sini. Bateri dia pun besar 10,100 mAh dengan support fast charging 66W. Cuma dalam kotak dia bagi charger 35W sahajalah. Lepas tu untuk chipset atau performance, dia menggunakan chipset Snapdragon 7 Gen 3. Sangat sesuai lah untuk multitasking, note taking dan juga light gaming tu. So kalau korang student yang mungkin bajet bawah 1500, this tablet memang sangat sesuai untuk korang lah. Bagi aku dia boleh buat semua benda, walaupun not the best tapi good enough lah kat sini. Kalau korang nak masuk dalam range premium sikit, Honor Pad V9 ni mungkin dah masuk dalam level tu dengan harga bawah RM2,000 je kat sini. Harga dia RM1,999. Yes, korang dah jimat RM1 kat sini dengan 12GB RAM dengan 256GB storan. Skrin dia 11.5 inci dengan 2.8K resolution dan 144Hz refresh rate. Kekuatan utama dia dari segi audio dia lah. Ada 8 speaker system, iMac Enhanced, DTS:X dan juga bateri masih sama besar iaitu 10,100 mAh. Chipset dia jauh lebih powerful iaitu MediaTek Dimensity 8350 Elite. Tak setara flagship tapi cukup power efficient untuk gaming sederhana dan juga kerja harian tu. Dan of course dia juga datang dengan keyboard detachable Bluetooth dan juga dia punya stylus. Fun fact kat sini, korang juga boleh guna Magic Pencil 3 untuk digunakan dekat tablet ni. Jadi memang sangat sesuai lah untuk artis ataupun designer tu. Jadi kalau korang yang nak tablet yang lebih premium bawah 2000, Honor Pad V9 ni jauh lebih sesuai lah. Dia memang boleh untuk gaming, untuk designer dan lain-lain tu memang dah okey. Tapi kalau korang nak jauh lebih powerful, seterusnya pula. Ini dia Honor Magic Pad 3, the most powerful tablet pada Honor untuk tahun ni. Harga dia RM2,999 dengan 16GB RAM dengan 512GB storan. Memang korang akan dapat the best of the best dari segi storage dan juga RAM tu. Skrin dia besar gila bapak, 13.3 inci dengan 3.2K resolution dan 165Hz refresh rate. Chipset dia flagship iaitu Snapdragon 8 Gen 3, menjadikan gaming macam Genshin Impact sangat smooth ataupun game-game lain lah macam Water Wave ke apa kan. Lepas tu bateri pun besar gedabak, 12,450 mAh, paling besar untuk mana-mana tablet sekarang ni, dan boleh charge penuh dalam lebih kurang 83 minit je dengan dia punya charger dalam kotak tu, which is 66W. Audio dia pun memang kau kat sini. Dia ada 8 speaker iMac Enhanced. Lagi satu kelebihan dia ada HDMI support, jadi boleh guna untuk presentation, movie kat skrin besar ataupun jadi secondary monitor tu. Plus dia juga ada on the dock dan juga AI ecosystem yang buat dia memang boleh jadi pengganti laptop kat sini. So kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal Honor Magic Pad 3 ni, korang boleh tengok video aku sebelum ni di mana aku cerita adakah tablet ni boleh gantikan laptop. Pergi tengok dulu kalau korang yang tak tahu lagi lah pasal Honor Magic Pad 3 ni. Apa yang aku suka pasal Honor ecosystem ni tablet ni adalah dia punya features. Tak kisahlah korang beli tablet paling murah sampai yang paling mahal, semua features ni ada dekat tablet ni. Yang pertama sekali, on the dock untuk buka Words, Excel, PowerPoint dan convert PDF percuma kat sini. Korang tak payah subscription ataupun korang tak payah bayar pun kat sini. Lepas tu on the notes untuk record meeting dan juga AI auto summarize tu. Sangat berguna. Lepas tu on the Magic Ring dan juga Magic Portal untuk file transfer dan juga instant sharing tu. Dan last sekali, iComfort dengan low blue light certification. Bagus untuk penggunaan jangka masa yang lama ataupun panjang tu. So untuk recap back, simple ya korang semua. Kalau bajet korang bawah 1000, beli Honor Pad X9a. Kalau bajet korang bawah 1500, korang beli Honor Pad 10.
Kalau bawah RM2,000, Honor Magic V9. Dan kalau korang betul-betul nak the best of the best Honor punya tablet experience, Honor Magic Pad 3 dengan harga bawah RM3,000. Dan yang paling penting, korang dapat semua percuma. Dia punya keyboard dan juga stylus tu. So, buat pilihan yang bijak. Yang mana kena dengan bajet korang. Itu saja. Kita jumpa next video. Bye-bye.